Assalamualaikum semua. So hari ni kita orang on the way daripada KL nak ke Hat Nyai. So sekarang ni stop pertama kita orang dekat mana? Ni kat mana? Kat Sungai Perak. Okay. Ini kita jumpa dekat border Bukit Kayu Hitam. Okay, sekarang ni kita orang dekat Changlun Kedah. Kita nak stop jap nak minum-minum sebelum kita nak pergi beli insurans. Dengan sebelum kita sampai ke border lah. Kat sini ada kawan bapa mertua aku dekat sini. So dia lah akan bagi tahu lagi macam mana nak buat apa semua. Okay, kejap lagi dah sampai dekat border. Kita jumpa kat border. Okay. Tak boleh bawa. Ya. Kena tak dalam beg. Kejap lagi lalu. Habis simpan dalam buntut lah. So kita membeli insurans dekat apa ni? Ganimi Agency. Ganini ke Ganimi ni? Agency dekat Changlun. Tak pesah. Best duduk masuk dulu tapi tak pernah bawa itu. Ni first time bawa itu. Sebelum ni So aku ni tak pernah buat benda-benda macam ni. So aku biarkan bapak mertua aku lah yang buat. Okay. So masih lagi tak sampai-sampai lagi dekat border ni. Banyak betul stop ni. Oh, depan ni ada mall lah. Changlun Mall. Kita tunggulah. Kita jumpa dekat border. Korang kalau nak bawa kereta pergi Thailand, korang jangan lupa bawa Grand Kereta sekali. Kalau tidak nanti korang sampai sini jauh-jauh, Grand Kereta tak bawa, Thailand tak dapat masuk. Okay? Okay, so sekarang aku dah sampai dekat custom Thailand. Tinggal nak masuk je sekarang ni. Tadi dah lepas dekat border Thailand ni. So sekarang nak tengah tunggu untuk bayar apa tah dekat custom. Aku pun tak tahu. Tapi itulah dia. So aku rasa ni last checkpoint untuk kita orang sebelum nak masuk. Okay, nanti dah masuk kita dulu ทำไมถึงทำกับฉันได้ Berapa? Namanya ringgit kan namanya ringgit 35. Ya, sebab promotion yang macam biasa tu dah habis. Channel unlimited 7 day. 7 day? Ya. Okay, so kita orang dah settle makan dekat tempat pertama tadi. Katot Decha nama dia. So kalau korang nak tengok review Katot Decha tu, korang pergi tengok dekat Sohao. Aku ada buat review dekat Sohao. Okay, so sekarang kita nak pergi check in dekat Sakol Hotel. Okay. Ini lah kawan dia. Okay, so untuk bilik dia
biasa je lah. Ni normal lah untuk bilik dekat Thailand ni, kat Hanyai ni kan. Ni kira okey lah. Nak tengok toilet lah guys, toilet. Aku tak nak detail-detail lah. Ni, satu dah tak pakai baju. Okay, tengok tu ada shower. So ada toilet. Toilet yang berbidet Tengok dia facing mana. Ni facing laut ni. Facing laut. Okay, ada aircon juga, jangan risau. Aircon ni macam aircon sejuk-sejuk kat rumah. Boleh lah. Hotel macam ni pun ada Netflix. Kat Malaysia tu kadang-kadang aduh, Netflix tak ada, apa tak ada. So kita tengok TV 1, 2, 3 je. Okay, so aku sekarang dekat Lee Garden. Kita nak jalan-jalan petang ni. So macam petang ni selalunya diorang cakap tak ramai orang. So aku sampai kat sini dah macam dah ada orang sikit-sikit lah. Okay, so nak tengok dulu apa ada kat Lee Garden ni. Aku pun tak tahu, nampak macam tak ada apa-apa lagi. Mungkin dalam malam sikit lah kot. Okay, so jom lah kita jalan-jalan kat sini. Okay, so macam korang tengok kat sini dia ada macam-macam makanan. Cuma kena tengok-tengok jugalah. Kalau nampak halal beli, kalau nampak macam tak meyakinkan, jangan beli. Ui, boleh buat pasport? Nantilah. Aku nak kena buat ni, cover pasport ni. Sebab aku baru ada first time ada pasport, tak ada cover. So aku nak buat juga. Besok itu buat baby. Kamu smile. Ini je ke Lee Garden ke? Ya, rasa ada muatan berat di belakang. Benda-benda ni aku tak boleh tengok. Ayam yang goreng ni. Macam ni kena tanya-tanya sikit. Sini insyaAllah. Nasi lemak insyaAllah. Halal lah ni. Mesti dia ada halal. Rasa dulu. Ni boleh makan ke tak? Boleh. Oh. Boleh taruh 6 bulan. Abang jangan buka plastik. Tak berfit. Oh. 7 free 1. Ya, buka plastik. Pergi boleh. 7 free 1. Jadi 8. 1 pak. Oh. Okey Kak, terima kasih Ya. Terima kasih. Oh, ni apa ni? Oh. Wah, ni apa ni? Lempah-lempah. Boleh. Apa tu? Udang hidup terus masuk tadi. Shrimp salad. Shrimp dance. Oh, ni terus. Ni terus tadi salad. Oh. Hidup-hidup. Makan hidup. Duduk dalam perut hidup lah. Tak hidup lah kita makannya. Oh, duduk dalam nanti beranak jadi banyak. Itu tak beli? Masuk makan. Makan hidup-hidup. Potong tu dia suruh kita makan hidup. Potong dengan ikan tu turun makan. Tak sanggup aku. Udah gerak dalam perut. Cuma aku kat sini memang tak sesuai lah. Sebab aku besar gila. Dah penuh satu jalan ni. Kita kena mengalah lah. Dia nak kiamat apa? Mic tak ada, ni cakap kuat siap mic kat dalam beg. Sebab tak ada topi. Mana scoop? Udang ni yang geram ni. Fresh lah udang-udang dia.
Aku kalau tengok kat TikTok ke kat YouTube kan, tengok orang datang sini dia orang makan benda ni, aku sebab murah. 20 2000 baht ni macam dalam RM20 satu pinggan. 300 baht. RM30 lah lebih kurang. Balik pun kalau kau nak makan boleh. Balik. Ni pun nampak macam balik. Walaupun nama dia sebenarnya babi. Oh, babi is it? Memang betul babi lah, geng. Okay, kita dah keluar pada tempat ni. Kita nak tengok tempat lain. Aku kena pakai mic ke mak kau? Aku kena pakai mic sebab tak dengar sangat. Memang tak nak negotiate. Orang cakap 80 baht. Dia nak 100 baht. Sebab alasan dia sebab tak ada orang. So tak apalah, kesian dekat dia. Bagi rezeki, kongsi rezeki, kongsi rezeki. Betul, kongsi rezeki. Umi okey, Mi? Umi okey. Mr. Suci. Mr. Suci. Naik tuk-tuk. Oh, dia tulis welcome to the visitor, same as my cousin. Dia tulis my cousin. Who your cousin? Okay, so sekarang aku dekat Central Hat Nyai. Tengah ni tak tahu ni apa benda ni, apa ni, apa mall lah. Central Festival. Central Hat Nyai lah. Central Festival Hat Nyai. Sudah tukar nama. Sudah tukar kah? Sudah tukar kah? Ni apa ni, macam mall lah ni kan? Boleh lah beli baju. Oh, dah bawah lu? Okey. Jom. Oh. Kat bawah. Malam lah kot. Nak balik tu Kang. Oh, bawah ni dia makan-makan. Makan-makan macam makan mall lah ni. Rupanya dekat sini pun sabar. Rupanya dekat sini pun ada macam dekat Lee Garden tadi, tapi dia version yang ber-aircon dia. So dapatlah beli ni. Dari apa ni? Dairy Queen. RM7 satu ni guys. Beli balik kami? Takut. Tak apa, jangan takut. Jatuh itu beli lagi satu. Tak cukup terbalik tu. Terbalik betul, terbalik betul. 1, 2. Nah, kami dah. Ya. Pegang ni. Apa benda ni siap? Beuh. Jom. Benda ni yang Nama dia Toro Fries. Toro Fries. Berapa ringgit ni? Convert dah 20. Ini which is sedap lah daripada Cameron Island punya Toro Fries. Aku beli untuk Umi, hapah pun tak rasa. Oh, tu kau makan? Dah berapa dah? 12. 12, ya. Berapa ringgit Pak tadi? 20 ringgit? Apa baik? 159 baht. 159 baht. Ini signature mix. Signature mix. Nama dia. So dia mix semua Sauce. RM20 signature mix. Okey lah. Kan? Daripada RM20 kau dapat yang cokia punya fries dengan kat Cameron Highland RM15. RM15. Lepas tu rasa cheese macam cheese basi. Sebab Akulah. tukang jual dia nak beli tak ada pergi toilet. Lepas berak. Yeah. Itulah dia. So kita nak cari lagi beberapa makanan untuk kita nak makan dekat luar. Tak tahulah apa ada kat sini. Dia sama je, dia semua makanan ni macam sama je. Tapi sini harga dia aku rasa macam mahal sikit daripada dekat Lee Garden tadi tu. Tak apa, kita tengok dulu apa yang ada. Kau nak Thai tea? Thai tea ada cincau. Boleh? Kalau original, Thai tea. Thai tea lah. Ori apa dia? Ni, susu lagi lah, susu. Durian?
is durian? Habis nak Thai tea lah. Tak mana? 50%. Tu ada 125%. Potong kaki. Ada. Kat sini memang ekstrim. Dia buat sambal fondu kat sini. Kau tengok. Kau tengok aku dah berpeluh-peluh dah. Okey, sekarang ni kita orang daripada Central Hanyai nak jalan kaki pergi ke Greenway. Sebenarnya boleh je naik tuk-tuk ke naik Grab. Rasa saya tak berbaloi sebab jalan pun nak dekat 1 km je. Tak adalah jauh sangat-sangat. Masih lagi boleh jalan. Tapi tadi kita orang dah habis banyak masa dekat Central Hanyai tadi. Itu macam sedikit kesilapan lah. Sebab tu macam kat situ je dah lama. Sebab kat situ sejuk kan. Kat situ sejuk. Bila keluar tu memang rasa lemau. Lepas tu sekarang ni aku haus. Aku nak cari air kosong. Aku dah tak tahan. Suasana Hanyai di malam hari. Sebab I rasa macam kau tengok dia punya wire-wire ni. Ini kalau terlanggar ni memang bergegar mat kepala kau. Dekat Lee Garden tu ada jual benda tu. Nanti dekat Central Hanyai pun ada benda tu. Kau pergi Asian Bazaar pun akan ada benda tu juga. Cuma dekat Central Hanyai tadi macam mahal sikit lah. Sebab dia ada perks aircon. Tapi okey lah, tak adalah mahal sangat. Masih lagi berbaloi. Barai Syawi, kau tengok aku berpeluh-peluh Syah. Beg aku ni berat gila babi aku cakap kau. Berat gila. Aku tak tahu apa yang aku bawa sebenarnya. Aduh, okeylah. Ni kita nak ke Greenway. Penat Syah. Okey, kita jumpa dekat Greenway. Tapi biasanya dekat Hanyai ni, dia punya satu point ke satu point dia tak jauh sangat. Dia masih lagi okey. Boleh jalan lagi. Contoh daripada Central Hanyai tadi tu, kau nak pergi ke Greenway ni, masa dalam 10 minit dia jalan. Tapi make sure kalau korang nak jalan pergi tempat-tempat macam ni kan, pakailah kasut yang sesuai. Jangan pakai kasut macam ni Nampak tu? Memang aku silap pakai kasut ni. Patut aku pakai kasut running sedap sikit jalan kan. Pakai slipper. Tu, kita dah sampai kat Greenway. Alamak. Member dah beli seluar tadi. Habis nak dekat 400. Sal tu. Kenapa dia macam tu? Kak kungkap. Ya, 140 baht lah. 140 baht. Intan. Nampak rumah kurus tu sekarang kita panggil Intan. Okey. Aku dapat rasa ni macam ada vibe-vibe dekat Kota Damansara punya Uptown. Cakap kau kan, aku betul-betul haus gila. Aku dah tak tahan lah sebenarnya. Aku perlukan air kosong yang sejuk. Semua macam tengok aku pelik je. Benda lah budak ni buat vlog. Dah lah tak famous. Buat vlog pula tu. Gila lah kau. Kau bukan kenal aku pun. Yes. Give me 2. 20? Ya, aku dah dapat aku punya mineral water yang sejuk menggelegak. Sejuk yang menggelegak. Okay. So aku kat sini problem dia sekarang sejujurnya, aku bila jalan tempat-tempat sini aku perlu hisap pot. Tapi malang sekali aku tak boleh nak hisap disebabkan kat sini tak ada orang pun hisap pot aku nampak. And plus diorang cakap kat sini kira macam undang-undang dia tak boleh hisap pot. Aku rasa macam sesak juga nafas aku tak boleh hisap pot ni. Satu lagi problem dia, aku tak tahu macam nak cakap thank you kat diorang ni. Cakap thank you tak faham. Aku cakapkan aku ungkap, tak balas. Salah ke aku cakap?
dekat Greenway ni dia tak adalah macam apa-apa sangat pun. Dia jual-jual baju lah. Mostly dia jual baru baju. Lepas tu tempat-tempat buat kuku. Dia punya tempat ni macam lebih kurang macam ni. Macam dekat Danau Kota. So, sini adalah baju-baju. Sini baju-baju macam ni. Set mata. Baju-baju macam ni. Gegel-gegel ni. Kalau korang nak beli benda-benda macam ni, boleh datang kat Greenway. Aduh, bagi penat lah habis. Aku tak larat dah. Tak larat, begitu tak larat sebenarnya. Tapi tak apa, kita teruskan. Datang jauh-jauh, penat. Buat apa? Baru duduk KL. Kalau ada masalah dengan payudara, boleh datang sini. Yang kecil, mau jadi besar, boleh datang ke sini. Sama gila, papa apa? Aku ingat Afnan tadi. Kau buat apa kat sini, Nan? Kenapa kau ikut aku sampai sini? Kau buat-buat tanya pula mana nak beli ya? Neta Woman Original. Tengok sekali rupa-rupanya pakai J-string kau, Nan. Aku geram. Dia lembut-lembut tau dia. Pakai J-string. Itu ada line, aku suspect ada satu line tu. Suspect ada satu line tu. J-string halus je. Apa dia? Mana? I nak naik tu. Akan naik ni. Tak ada lampu. Sewa motor pun baik kan? Ya, buat kalau macam kita nak. Kita nak ke sini ke sana. Orang sewa tu Scoopy tu. Tapi tak pakai helm. Relax ke diorang ni tak pakai helmet eh? Berapa bah? Bagi berapa? 100? Oh, situ siap ada speaker. Mungkin dia buka lagu je. Tak, ni sekejap lagi dia buka lagu. You tunggu. Dah nak sampai sekejap lagi. Lagu tak bos. I nak phone. Akhirnya kita naik tuk-tuk. Kalau ni 50 baht je dah habis bayar. Wah, yang ni ini papa cakap ni dah habis bayar punya tuk-tuk. Yang ni masih ada loan dekat Public Bank. Dan nak sampai. Dah sampai boleh buka lampu. Pada tadi struggle. Depan-depan hotel ni ah. Meriah siap. Sekarang ni misi aku nak pergi 7-Eleven. Apa orang nak cakap lah. Apa? Sempat kau kan. Tak ada lampu. Dah sampai pun buka lampu. Banyak lampu-lampu. Meriah siap. Ini memang power. Memang ikut tema. Dia memang akan buka lagu ikut passenger. Kalau passenger India, dia akan buka lagu India. Rasa ni siapa? Acapan. Masa teka bukan. Acapan tu semua orang tahu. Yang ni. Siapa tu? Siapa? Masa betul. Betul. Pemilihan hotel bapak mentua aku ambil ni memang baik sebab dia pegang saya. Terkejut saya. Pancake apa? Murtabak. Roti canai. Sana jom tengok. Aku sambung pasal hotel tu. Apa nama hotel tadi? Apa nama hotel ni? Sakul. Sakul. Sakul ni, kalau kau nak atas ni kau duduk kat hotel Sakul ni. Kalau setakat kau nak pergi jalan kat Lee Garden ni lah. Kan? Duduk sini, kau jalan je kaki. Sebab kalau kau duduk sini, kau jalan dekat Lee Garden ni, apa yang ada dekat tempat-tempat tadi yang aku pergi tadi tu, semua dekat Lee Garden. So, lebih baik kau datang Lee Garden. Ini, adakah ini? Apa ni? What is this? Jelah banana pancake. Inilah kita orang cari. Apa khabar? Nama nak datang hari tu. Kenal. Hari tu mari dah. Tapi tak ada.
awak biar betul. Dia ada kecil je kan bang? Beli je lah. Oh, dia tanya. Asal? Oh, dia turun ambil kursi. Dia turun duduk. Ini ada baby dalam ni. Dia lupa. Atuknya yang duduk. Tiap bulan datang sini je. Adik daripada mana, Dik? Mana mak ayah? Every time saya tengok Umi mesti saya nak cakap macam tu. Sebab saya tengok Umi tengok sini kecil. Kena macam tu. Ada beza kan tadi. Apa dia? Beza dengan tadi. Betul. Tapi esok lagi apa? Esok lagi apa ya? Saya Sabtu kan. Boleh nak hisap. Sebenarnya tak boleh lah. Senang cerita korang jangan hisap. Korang pergi beli rokok, korang pergi hisap rokok. Tak payah hisap-hisap pot ni. Pot-pot ni semua kau tinggal dekat Malaysia. Datang sini kau hisap rokok. Kau tak nak hisap rokok, kau tak payah hisap apa-apa. Kau duduk diam je. Makan. Kau akan leka dengan makanan. Okay, so sekarang misi aku nak cari air dekat 7E tu. Dia bukan semua 7E ada. Okay, sekarang aku dapat tahu yang ada satu 7-Eleven yang mungkin ada air teh, ais, kopi ais dan coklat ais yang dispenser tu. Aku memang nak pergi sini, memang aku nak minum air tu dan beli burger CP lah. Dan aku harap-harapnya ada. Dah habisnya. Dan akhirnya tiadalah dapat. Tapi aku macam nak kena cari juga Aku rasa macam tak boleh jadi aku kena cari juga. Tapi kalau aku cari malam-malam macam ni, ni dah nak dekat pukul 10 tau. Aku tak rasa yang air tu ada lagi di mana-mana. So aku rasa macam dah habis lah. Uish, selamba. Aku rasa macam air tu memang kat mana-mana pun dah habis. Sedih tu. Last kali aku beli air mineral dengan burger CP. Tu pun aku beli 2 je. Sebab aku tak tahu nak beli apa. Dengan nak terkencing. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Hari ni hari kedua aku dekat Hat Nyai. Sekarang ni aku disepit oleh 2 van Thailand. Okey, sebab hari ni aku nak pergi makan. Kita nak breakfast dekat Dim Sum Chabura. Okey. So kat sini basically makan makanan Thailand. Makan Thailand, of course lah makan Thailand. Basically sini banyak makan makanan dim sum lah, sebab dah nama pun Dim Sum Chabura kan. Okay, so jom kita tengok apa ada kat sini. Tapi kalau macam biasa lah, kalau korang nak tengok full review, korang boleh. Kalau korang nak tengok full review, korang boleh tengok dekat Sohao. Okay, aku takkan buat video makan semua dekat dalam ni, tapi aku akan buat dekat Sohao. Okay. So aku baru lepas keluar daripada Chabura punya dim sum tu. So aku keluar-keluar, aku nampak ada 7E kat sebelah ni. Kita meneruskan kita punya misi untuk cari air. Asyik baik ada Syah. Satu sudah. Teh ais dengan coklat ke orang selalu buat? Teh ais coklat luar. Tapi orang buat macam coklat dengan kopi tau. Apa aku buat teh ais dengan coklat pula? Dah lah susah nak dapat. How much? 26. Umi masuk dalam ke? Umi masuk dalam ke tadi? Ui, ada aktiviti rasuah kat sana. Ada orang menyeluk duit lah. Umi masuk dalam ke? Tak kan? Tak. Okay, so sekarang ni aku dekat Samila Beach, dekat Songkhla City. Okay, so kat sini boleh lah tak nak rasa vibe-vibe laut. Tapi rasa macam lebih kepada vibe-vibe laut PD. Cakap PD, Penang lebih kurang lah.
I'm not feeling well sebab perut aku masuk angin. Aku minum air teh ais tu banyak sangat. So tak boleh habis. Tak boleh jalan pun aku. Sekarang ni aku dekat Cafe Amazon dekat belah mana ni aku pun tak tahu, tapi masih lagi dekat Songkla. Ramai gila, orang beratur. So aku pun tak tahu kenapa. Mula-mula aku sampai tak apa pasal ramai sangat orang kan kat Cafe Amazon ni. Rupanya kopi dia yang dijual murah. Tak rasanya tak lebih daripada RM10 pun. Aku tengok beratur dia panjang mana. Amazon latte macam mana? Amazon latte sama same dengan ais latte. Yes. Oh, kalau Amazon ais dia lain. Dia ada ais latte Amazon, ais Amazon extra. So sekarang ni aku dah dapat tempat duduk dekat kawasan Cafe Amazon ni. Kat sini dah macam bukan dekat Thailand dah. Aku rasa ni lebih kepada... Kita kat mana ni, Dik? Kita kat mana ni? Kat Kelang. Nampak? Budak tu pun cakap Melayu. Maknanya semua orang Melayu ni. Akak daripada Malaysia Kak? Daripada Malaysia Nanti. Sebab semua orang Malaysia kat sini. So dah bukan kat Thailand dah. Kawan sama memang cakap Melayu. Semua cakap Melayu. Tanpa ragu-ragu. Tanya kau datang kat Songkla ni, kau pergi kat Cafe Amazon Songkla ni, kau nampak orang kau tegur je. Confirm orang Malaysia. Katanya macam sedap sangat. Rupanya bukan, aku tak tahulah dia sedap ke tak lagi, tapi yang paling confirm sekali harga dia memang murah. Siapa ambil gambar? Gambar macam mana? Selfie. Tak sesuai lah. Sebab dia macam kena manis kan. Tak payahlah, orang tak payah order ni. Tak berbaloi ni. Ni apa? Tu frap. Latte frap. Frap. Nasi pun. RM26. Semua. Semua? RM26? RM250. Okay lah. Itu redun pun ada. Jernih. Oh tu ada. Jernih lah. Saya tak nak terjun tu. Aku tak boleh tengok benda-benda sini. Ni dalam. Oh best. The best. Kedai paling sedap kita orang makan sepanjang kita orang sampai ke Hat Nyai ni. Cah sah som tam miang pelapau pelabut. Okay, so sekarang lepas kita orang makan dekat Kahmah tadi tu, kita orang terus ke kitchen apa ni nama? Hat Nyai Kitchenware. So kat sini tempat-tempat kalau kau nak beli barang-barang dapur, rumah murah, boleh datang sini. So jom lah kita tengok kat dalam apa yang murah sangat. Barang-barang macam ni lah kalau korang nak beli. Pinggan, barang-barang elektrik, blender lah, hapor lah, toaster lah. Ni apa nama benda ni? Japot. Tong japot nama dia. Oh ni untuk susu baby lah. Ni ke? Is it? Mop. Barang-barang ni lah. Barang-barang rumah. Macam cakap coket apa semua kan. Salah server ni. Ni
tiba-tiba ada bau gigi. Ubat gigi apa? Bau gigi pula. Ini kalau tertendang ni. Contoh kau jalan-jalan tertendang. Once broken, consider soul. But once you broke, you always be broke. Aku dah tak tahu dah nak buat apa lama-lama dekat kitchenware ni. So macam aku sendiri, aku tak ada benda nak beli sangat. Yang banyak nak membelinya bapak mertua aku dengan mak mertua aku je. Wife aku pun dah tak larat dah. Dia duduk je lah dalam kereta. So aku pun rasa macam aku pun nak duduk dalam kereta lah. Mungkin kejap lagi kita orang nak pergi jalan-jalan cari makan dekat Lee Garden. Nak makan kunyah-kunyah sebelum kita nak pergi ke dinner. Kita jumpa kejap lagi lah. Okay? Okay, so aku sekarang dekat Asian Night Bazaar. Aku tak dapat nak buat sangat vlog kat sini sebab terlalu ramai sangat orang Malaysia. Sebab semua orang faham apa aku cakap. So aku rasa aku tak buat lah kot. Tapi aku ada ambil sikit-sikit montage untuk korang nak tengok apa ada kat sini. Okay. Selamat pagi semua. Sekarang dekat sini baru pukul 9 pagi. Dekat Malaysia dah pukul 10 pagi. Ni kita pun nak pergi breakfast. Dekat mana tak tahu. Kat mana Bi? Tak tahu. Pergi breakfast dekat Kai Tok Mina. Nak tengoklah apa ada kat sana. Oh, by the way, ini adalah hari terakhir kita orang dekat Hat Nyai sebelum kita bergerak balik ke tanah air yang tercinta. Jumpa korang dekat Kai Tok Mina Escobar. Dodoi pun ada. Ni macam pasar dekat ni, kat Pudu. Pasar seni. Pasar seni mana dia jual? Mana sini? Sebunjut dah macam anggur. Ayam tengah goreng kan sekarang? Ya, Dah habis kan? ada. Berapa lama? Lambat lagi? Tak lama tak abang. Tak lama lah. Tapi abang dah beratur ke belum beratur? Okay, so sementara aku nak tunggu dekat Kai Tok apa nama? Kai Tok Gimyong tu ada kosong. So aku nak pergi 7-Eleven dulu. Aku nak beli kopi yang aku nak belilah. Berapa kali dah ni pergi tak rasa-rasa lagi kopi dekat 7-Eleven ni. Kopi Oh, tapi nasib baik cuaca dia macam dekat pasar ni dia tak berapa nak panas tau. Kalau dia panas, aku cakap kau memang aku nak jalan pun tak larat tu. Lagi saya beli. Alam. Beratur juga. Masya Allah. Siapalah yang tak bertanggungjawab ni. Malah banyak pula geng. Easy kat sini. Aku nak beli burger kat satu. Beli yang satu. Okay, ni sekarang aku dah beli kopi yang aku nak dengan burger CP. Aku nak pergi balik ke Kai Tok Gangnam Style. Lepas tu tadi kat 7-Eleven bapak penuh sial. Aku nak ambil burger susah gila babi. Aku tak tahu apa hal. Makcik tu duduk je sampai 3-4 orang dekat depan tu. Macam mana aku nak ambil sial?
Dah selalu aku cakap, makcik saya nak ambil boleh? Boleh ambil banyak pun tak apa. Tahu tak aku tengah marah? Nak cepat. Orang tunggu. Korang kalau datang pasar ni, bawa payung. Kau nampak ni? Kau nampak? Kena taik burung, Mat. Aku bukan kat bawah pokok. Aku kat tengah-tengah jalan. Kena taik burung. Apa benda? Sekarang ni kita ada masalah nak makan nasi gimyong ni dekat mana. Nasi Kaitok gimyong ni kat mana, nasi kamok. So, ni kita jalan-jalan dulu dekat pasar Payang ni. Makan kat hotel. Ni kita jalan-jalan dulu. Benda dah ada. Tinggal nak makan. Tak kilo 100 Pak. 1 dua, 1 plate. Orang tu kena ketuk sampai 300 lebih beli barang-barang ni. Beli kacang lah, apa benda lah. Duit tak cukup, terpaksa lah top up, tersinggung. Berapa ratus kena? Berapa ratus kena? Tahun lalu Ya jabatan. Bat 2,690, 352 beli kacang saja. Ada kedai Nescafe lah, Mat. Cafe Nescafe. Wah. First time. Habis macam kena rompak. Burger kena rompak. Okay, tamat sudah perjalanan kita orang di Haidai pada kali ini. So kita pergi isap ganja dulu sebelum kita gerak. Okay, so ini 7E terakhir aku dekat Hanyai untuk kali ni. So kita belilah pos-pos. Nak beli ayam ke apa ke, harap-harap semua ada lah kat sini. Sebab nak beli burger lagi sikit. Macam tak ada burger. Oh, ada. Alhamdulillah. Boleh lah. Sikit lagi tinggal. Memang untuk aku je ni.